Mana mungkin kita tidak suka mengembara. Kerana setiap perjalanan membawa kita melihat sesuatu yang belum pernah kita lihat, mengenal tempat yang belum pernah kita kenal, dan menemukan cerita yang belum pernah kita dengar. Jadi jom ikut kami explore lokasi yang mungkin kurang diceritakan, namun keindahan dan pengalamannya cukup menarik untuk dipertontonkan. Inilah Dungun Terengganu. Pulau Tenggol adalah sebuah pulau yang terletak di daerah Dungun Terengganu. Alang-alang nak ke Terengganu, kami mulakan perjalanan dengan singgah terlebih dahulu ke rumah Cikgu Wan Muhammad dan Makcik Ani yang merupakan emak dan abah kepada kawan kami Khairul Hakimin. Kita singgah, dah pesan dah siap-siap jangan masak. Nak suruh beli roti canai je. Tapi mak masak macam-macam ni. Bukan niat kami nak menyusahkan orang tua, tapi begitulah indahnya layanan mereka sekeluarga bersukuh meraihkan tetamu. Meriahnya makanan dah macam raya. Korang tahu tak, biasa kan kalau orang lama-lama ke orang dulu-dulu ke, macam mana dia orang nak tingkatkan dia orang punya tak sabar, excited nak pergi Mekah kan. Dia orang akan letakkan ni frame macam ni. Ni nampak. Biasanya orang tua dia akan letakkan frame ni bila hari-hari tengok dia punya level keterujaan tu, tak sabar nak pergi ke tanah suci tu lagi tinggi tau. Sedang Cikgu Wan sibuk melayan dan bersembang dengan kami, Makcik Ani masih tekun menggoreng untuk kami makan sepuasnya. Selesai sudah singgahan pertama, kami mulakan perjalanan yang seterusnya. Keluar dari Tol Keretih, kami singgah sebentar menikmati keindahan Pantai Kemasik. Apa yang menarik, benteng pasir dan formasi batu membentuk lagun indah. I feel so alive as I reach out to the sky. Comel ni tak kena kan kau? Kau muka kan Lebih nikmat, kami layan makanan celup tepung sambil menikmati tiupan angin pantai. 'Cause I found my way. Cause I found my way. Sebelum meneruskan perjalanan ke banyaknya destinasi lain, kami singgah terlebih dahulu di Pekan Dungun. Sebuah pekan yang mungkin tidak terlalu sibuk seperti bandar-bandar besar, namun mempunyai karakter dan ceritanya yang tersendiri. Dungun pernah melalui zaman yang cukup penting dalam sejarah negeri ini. Suatu ketika dahulu, daerah ini dikenali sebagai antara kawasan utama industri pelombongan biji besi. Kini suasananya jauh lebih tenang. Di sebalik deretan kedai lama dan jalan-jalan di pekan ini, masih terasa kehidupan sebuah bandar kecil yang berjalan mengikut rentaknya tersendiri. Mungkin itulah keindahan Dungun. Ia tidak perlu terlalu sibuk menarik perhatian.
Kedamaian dan keindahan landscape alam yang dimilikinya sentiasa memberi 1001 sebab untuk penduduk tempatan maupun orang yang datang tersenyum bahagia. Sesampai kami di Dungun, benda pertama yang kami buat adalah cari makan tengah hari. Kami singgah di Bakar Tawa, salah satu restoran makan tengah hari yang dicadangkan sendiri oleh ramainya orang tempatan. 10 orang berapa ekor? 10 orang berapa ekor? Dia seekor ni boleh makan 3 orang, 4 orang. Ni dia selain itu pasal rantai, bakar, tawar ni ni bagus. Tawar. So itulah yang jadi bakar tawar. Ni budu. Ternyata makanan di sini semuanya sedap-sedap, memang puas hati. Harga pun sangatlah berpatutan. Alhamdulillah kita sampai ke homestay kita di Dungun. Tempat menginap kami di Dungun, kami memilih Suja Homestay. Jom kita tengok apa yang ada kat dalam. Jom. Okey, rumah ni 2 tingkat. Dekat sini kita nampak ruang tamu, ni tangga ke atas. Kita tengok sana. Ruang tamu. TV. Ada sofa. Lambai sikit. Jadi tengok bilik kat bawah ada apa? Bilik tambah bilik kat bawah. Bilik kat bawah ada katil queen size untuk 2 orang dan juga ada toilet. Ya, share toilet. Okey, ni pula ruang makan. Ada meja dan kerusi untuk 8 orang. Ni bahagian dapur. Dapur ada peti ais, deep freezer, kowe. Dapur untuk masak pun ada. Kuih kau. Kuih tu. Apa dia? Marah weh. Kuih. Okey, jom kita tengok belah atas pula ada apa. Jom. Dekat atas ada satu ruang tamu orang kata belah atas. Tengok dulu ni tu. Ini adalah master bedroom. Kita tengok master bedroom. Satu queen size punya katil. Masih ada view. Boleh lepak-lepak luar, minum kopi. Dan juga ada toilet macam biasa lah. Ada toilet. Okey, selain bilik master bedroom yang kita ada kat atas, kita lagi ada 2 bilik. Sama juga. Queen size punya katil. Ini bilik yang kedua. Ini bilik ketiga. Sama juga. Toiletnya ada 1. Kami nak bawa korang pergi ke satu pantai yang cantik. Tak ramai orang tahu. Yang tahu-tahulah. Pantai ni sangat-sangat cantik. Jom kita travel kawasan ni. Let's go. Bila sampai ke Dungun ni, sebenarnya dia ada tempat yang agak rare juga lah, berbanding dengan tempat-tempat lain. Sebenarnya kami dalam itinerary pun tak ada, tapi kami ada seorang kawan lama yang bawa kami ke sini. Beliau tak nak masuk dalam video. Jom kita pergi tengok.
Landscape dia betul-betul lain terus. Tak ada pasir, penuh dengan batu-batu. Yang menariknya, ombak kuat macam mana pun, ada satu bahagian dekat depan ni, Ustaz, ada satu macam swimming pool. MU duduk anggur. Kita dah sampai ke lokasinya. Kalian akan tengok view ni yang sebenar. Puas hati. Cause I wanna participate in the happy parade. I'll slap a smile across my face, get some sun on this pale skin, feel the freckles form as I'm giving in, as I'm fitting in the happy parade, as I'm fitting in the happy parade. Ha ha, I laugh beside them like it's all that I know. What lies behind this moment is a story best kept untold. Tak. Asal apa? Spanish latte. Okey, sekarang kita dah selesai aktiviti. Jom kita sambung esok. Nak tunjuk dengan tu. Jom, tenggol. Atau kita mamai sebenarnya. Hujan je. Hujan. Tasuk duduk luar. Kita hari ni nak buka Pulau Tenggol. Ayuh. Kenapa tak tidur lagi? Kau pergi tujuan sebenar, kenapa kita datang sini? Ya. Skop. Untuk ke Pulau Tenggol, kita boleh naik beberapa jeti yang menyediakan servis ataupun perkhidmatan ke sana. Kami hari ini akan naik di jeti Paka. Kalau korang dari Dungun, boleh juga naik jeti di Kuala Dungun. Jom. Jadi perjalanan kita hari ni Alhamdulillah cuaca okey sikit.
Sebab semalam dia dah balas dah malam. Malam kuat daripada barat kan. Jadi kuasa nak bagi ngopi kan. Alhamdulillah. So perjalanan lebih kurang ambil masa untuk sampai ke Tengku dalam 50 ke 1 jam, 50 minit ke 1 jam. Kalau boleh jangan pijok ataupun sentuh nak paut benda. Jangan. Pasal decoder ni nampak macam cerah, tapi dia rapuh sebenarnya. Dia akan melakukan terjunan forward 2.5 somersault. Baik. Mungkin nama Pulau Tenggol tidak sepopular pulau-pulau lain di Malaysia. Namun, di bawah permukaan laut, pulau ini menyimpan sebuah dunia yang menjadi sebab ramai sanggup datang dari jauh untuk meneroka. Airnya yang jernih, terumbu karang dan kehadiran pelbagai spesies laut menjadikan Pulau Tenggol antara destinasi pilihan penyelam. Malah, pada musim tertentu, kawasan perairannya turut menjadi antara lokasi untuk melihat hidupan laut yang lebih besar seperti cerung paus. Aduh, nampak mabuk guys. 3 kali kita buat terjunan hari ni di checkpoint yang berbeza. Inilah keadaannya pokok yang dah penatan. Ada yang sudah ketiduran. Kita nak berehat sekejap. Mana yang nak buang air semua boleh lah. Makan dulu, solat, lepas tu kita sambung pula depan ni. Zas. Okay. Penat sikit lah tadi. Kita snorkeling. Banyak tempat lah kita tengok. Ada ikan. Ada apa? Obo-obo. Karang, obo-obo. Sakit yang kecil lah. Cakap obo-obo. Buat cakap ada awet. Ada duyung. Best. Boleh backflip apa semua jadi memang. Tengah happy member. But it's not on my nose. Start feeling happy. Outside the table, in the stars and Bila kita datang dengan private group ni, kita ikut suka kita nak usul penat, tak larat, kita boleh naik ke darat dulu. Contohnya macam kami, kita tengah di pantai Pulau Tenggol ni, kita nak berehat-rehat, kita nak makan, kita nak solat, lepas tu kita akan teruskan sampai ke petang. Makan nasi ayam black pepper. Biasa bila kita ambil package harian, so dapat dah sekali dengan makanan. Kita tak payah dah beli makanan. Kecuali kalau nak tambah makanan, boleh beli sendiri. feeling on the dirty. Life will come easy if you're in it for the long.
Kalau tak kerana kepenatan, kepanasan, memang kami nak menyelam dan bermain air semahunya. Subhanallah, cantik sungguh alam ciptaannya. Kecantikannya memang tak mampu nak dibingkaikan semuanya oleh kamera. Namun, keindahannya sungguh luar biasa. You should be in it for the long Macam mana? Oh, memang best sangat. Dapat tengok penyu, dapat tengok Saya dah pergi 3 pulau. Pulau Pontian, Pulau Dedah, Pulau Tenggol. Pada tiga-tiga ni, snorkeling memang sini paling best lah. Siapa yang suka diving, ada lesen diving pun boleh buat lesen kat sini ataupun dapat experience tengok koral cantik-cantik kat pulau ni. Memang best. Sebentar aku pulang, cari rezeki sebentar untuk ayo kita pulang. Kalau perjalanan pergi lebih tenang, perjalanan pulang kami memang buat kami tak senang duduk. Jadi dia record aku kan. Belum. Aku ke tidak ada Iqbal. Faham tak Iqbal? Dia main-main. Macam cute. Sekarang kita nak tanya Naufal tak sihat. Jadi Naufal, apa perasaan Naufal hari ni? Tak sihat. Tak sihat lagi. Bersebelas.my merupakan agensi pemasaran kandungan yang membantu perniagaan maupun jenama membina kandungan digital yang konsisten, relevan dan berimpak. Kami bekerjasama rapat dengan klien sebagai rakan strategik bagi menghasilkan kandungan kreatif. Layari bersebelas.my untuk info lanjut. Dah terbiasa makan tom yum kan, ataupun ikan tiga rasa dan sebagainya, dah tentunya datang ke Terengganu itulah benda yang kita biasa makan. Tapi kali ni kami nak raikan makan seafood ni melalui masakan shell out. Badan pun dah terlalu penat, kami decide untuk makan malam lebih awal. Kami dinner Depot Den Shell Out, Kuala Dengun. Ini dia menu shell out kita malam ni. Kita bersederhana, ada 10 orang, kita ambil set 4 yang sesuai makan 8 orang, tapi kita makan 10 orang. Dia okey, dia punya menu dia. Kita ada kepah, so kita ada kulit ketam. Ya, ketam lah, ada ketam dan lala, ada jagung dan beberapa lagi spesies makanan seperti sotong dan juga udang. Jom kita makan. Boleh. Alhamdulillah selesai kita makan untuk malam ni, iaitu shell out. Harga
untuk 10 orang ni hanya 158 ni. Murah sangat dengan portion yang banyak begini. Jom kita balik. My business, humming a song. I'm happy by myself, not a care in the world. Pagi ni kami singgah sebentar dekat Pasar Besar Dungun. So dia ada 3 section. Yang depan tadi kita masuk dari entrance tu ada orang jual ikan, tengah tu bahagian sayur, dan dekat bahagian belakang ni pokok leko dan makan-makan tradisional orang Terengganu. Jom tengok apa yang ada kat sini. Terima kasih, selamat datang ke Gerai Kak Mat. Ni Pasar Dungun besar ya, Pasar Besar Dungun. Ni kuih-kuih yang klasik daripada Terengganu. Jagung, gaun nyok. Kalau orang luar panggil gaun jagung gaun kelapa. Ni kacang rebus, ni keput leka, ni tepung talang. Nak buka ke tepung talang ni? Ni dia macam sekarang kan moden, talang keladi, talang jagung. Ni talang klasik, tepung talang je. Daripada tepung. Kalau yang satu lagi daripada ubi kayu. Kita orang panggil beko ubi, tapi itu bermusim lah. Yang ni satu lagi ni laksa ni kan. Terengganu memang dia ada 2 kuah. Kuah merah, ni laksa gandum, ni laksa beras. Kuah merah ni macam ke laksa Johor. Tapi ada makan dengan laksa gandum. Yang ni paling rare buah perah. Dia macam kacang. Tak. Tapi dia bermusim. Nanti akan bulan 12 datang direbus, nak buat buka. Boleh rasa. Ni rojak kateh. Kateh daripada kaki lembu, biasa kat luar masak lemak cili padi. Tapi sini kita buat rojak di masa-masa manis. Makan apa? Biasa makan nasi, makan kepuk. Mama tua lalu belakang pun tak sedar ni kalau kita makan yang ni. No doubt about it, I'm no longer blue. So glad we are through. Just me, myself and I. Sampai ke Terengganu, kalau bukan nasi dagang, nasi kerabu. So jadi saya ambil nasi kerabu dengan daging bakar. Ada macam-macam pilihan, ayam bakar pun ada, dan kita ada juga nasi dagang. Kita tanya orang yang makan nasi dagang. Nasi dagang Terengganu ni dia orang ada rasa pulut-pulut sikit. Dan yang paling penting sekali adalah kuah dia lah. Dia punya acar sekali tu dan ikan. Dia boleh makan kat Terengganu mewah lah dengan nasi yang banyak. Juga ikan dia, portion dia pun besar-besar. Kuah dia memang padu. Sedap. Nasi kerabu Kak Yah ni antara yang famous. Kalau kita tanya orang lokal kat sini, memang ramai yang recommend untuk datang kat sini. Tak pelik, memang orang ramai. Juga ada pemandangan di tepi laut. Okey, nama saya Amalina. Okey, saya adalah pemilik warung Kak Yah. Kedai ni kalau ikut kedai daripada turun-temurun daripada mak lah. Okey, sekarang ni pun mak currently masih masak. Okey, Kak Yah tu sendiri adalah mak saya, Salasia. Okey, dia memang tukang masak core daripada resepi dia, semua resepi dia. Okey, kat sini kita ada menu makanan pagi lah. Makanan pagi yang famous kat sini, nasi dagang, nasi kerabu, kita ada macam-macam lauk, nasi lauk, kita ada nasi minyak. Mostly menu kat kedai ni semua nak katakan memang limit, orang kata semua sud. Kata hari-hari akan sud. Okey. Sebelum ni kami beroperasi dah 6 tahun. 4 tahun sebelum kami di lokasi lama dekat sebelah homestay kapal. Okey, sekarang ni kedai current kita baru operasi daripada hujung bulan 3 sampai sekarang.
sah datang ke Terengganu kalau kita tak singgah untuk beli keropok lekor. Jadi kami di Dungun, kami singgah di keropok lekor Cap Bot Nelayan. Dekat sini korang boleh beli yang dah siap masak, yang frozen ke, macam-macam pilihan ada dekat sini. Jelly roll. And a papa wanna save my soul. But a sweet Orang cakap keropok lekor kat sini, dia punya isi ikan dia tu memang rasa betul. Tepung dia tu tak banyak. Jadi ini special ni. Tengok ni. Kata besar ni kan? Besar je tak? Saya lah. Dari keropok. Tapi tak dulu. Tengah cari. Dah jumpa belum? Kita masih mencari. Masih mencari. Dekat saya akan jumpa. Tunggu sampai habis. Ni ke? daddy when you come in. Oh, won't you come on home? Beli untuk semua. Semua? Seorang dapat satu. Oh. Naufal jumpa tak keropok kan? Jumpa, tapi bukan yang kering lah. Oh, yang ni lah. When my gal's in Mississippi, Keropok lekor. hell, they can recommend just like a cannonball. Hell, I love to watch. Satu kelebihan bila travel dalam Malaysia, travel especially dalam negeri Terengganu ni, masjid sangat-sangat banyak. So untuk kita berhenti solat, berhenti berehat ataupun apa-apa pun, semua senang sebab masjid mudah untuk dicari. Terima kasih tengok sampai habis. Kita jumpa dalam travelog yang seterusnya.